Okay, we going to check out today untuk pergi ke Chiang Khong. Okay, bas paling awal pukul 7.30. Jadi sekarang hampir pukul 7. Okay, tutup semua lampu, dah kemas. Okay, tutup lampu. Okay, suhu 13 degree. Okay, ambil gambar mama dengan Mr. Tom. Okay. Okay, ini kat stesen bas Chiang Rai. Dekat stesen bas ni ada tulislah waktu untuk berlepas 7.30, 8.30. Okay, kalau boleh ambil yang awal lah kalau yang nak naik slow boat. Okay, harga 90 baht per person kalau ke Chiang Khong bus station, 140 kalau ke Thai Laos Friendship Bridge. Okay, ambil masa 2 jam. Okay, kat sini pun ada tulis dah time start out 7.30 ke Chiang Rai dengan Friendship Bridge. Okay, ini basnya, bas klasik. Dah agak penuh walaupun lagi setengah jam, lagi 20 minit lah, dah agak penuh. Lepas tu ada seller-seller jual menjaja, telur rebus, sarapan, buah. Hai kim mamuang cao khao lam. Oh, ini nasi. Oh, ini telur. Telur cucuk mango. Oh, okey. Tak apa dulu. Okey, usia ke kaki macam ni? Okey. Dia sempit sikit lah. Okey lah, harga murah kan. Boleh buka tingkap dia. Walaupun tak pukul 7.30 lagi, tapi bas dah hampir penuh. Kita dah bayar tiket bas tadi. Untuk perjalanan kita nak turun dekat immigration, kena turun dekat Laos Thai Friendship Bridge. Dia punya immigration dekat situ. Ingatkan turun kat Chiang Khong. Seorang 140. Kalau kita convert dalam RM20 seorang. Wah, on time ni guys. Pukul 7.30 tepat dia mula gerak. Bagus lah sini. Kalau pakai dah sejam, 20 minit ni dia sejam mula dia gerak. Okay, bye-bye Chiang Rai. Pagi ni kami tinggalkan Chiang Rai bukan untuk balik tapi menuju ke sempadan negara seterusnya. Keluar saja dari bandar Chiang Rai, suasana terus berubah. Tiada lagi bangunan tinggi, hanya jalan 2 hala dengan sawah menghijau di kiri dan kanan. Sesekali ternampak juga kumpulan haiwan ternakan bebas meragut di padang berumput. Pemandangan yang sangat mendamaikan. Selepas makan malam dengan buah haji semalam, inilah sarapan kami yang seterusnya. Tak berani makan berat, takut sakit perut nanti. Bas yang kami naik ni klasik betul, bukan setakat tandas. Aircon pun tak ada, tapi suhu pagi ni memang dah cukup nyaman. Tak perlu buka tingkap pun, cukup sekadar buka pintu ni je. Bas ni berhenti jugalah. Ada orang naik jalan tahan, ada orang turun. So masa dia mungkin akan delay bergantung dengan kuantiti penumpang. Berapa penumpang berhenti. Ni dia berhenti lagi ambil orang. Perjalanan ni sepatutnya 2 jam je, tapi disebabkan bas henti-henti jadi 2 jam 40 minit. Ditambah pula dengan proses custom dan immigration di border di kedua-dua negara, maka memang tak sempatlah kami kejar slow boat yang bertolak jam 9 pagi di jeti Huasai. Jadi bagi yang plan nak pergi nanti, boleh study dululah sama ada stay 1 hari di Chiang Khong atau Huasai. Cek juga waktu custom beroperasi. Jika naik kereta sewa, boleh juga berhenti di perkampungan etnik yang ada di sepanjang laluan atau berhenti singgah minum kopi di tepi jalan. Depan rumah dia pun dia tanam sayur. Okey, kita dah baru sampai ke Chiang Khong custom.
Passport. Itu apa tu? Lau. Okey, dia kata nak pergi Lau lalu kat sini. Passport control. Okey, dah settle custom. Kita beli tiket border to border. Nak keluar ni ada border to border dan ada bus. Changrang to Boracay. Changrang to Boracay. Laos. Duduk dulu. Okey. Suruh duduk dulu. Sejuk. Ambil baju-baju. Okey, total semua 20. 75 untuk dia bagi total dia 75 manusia. 20 seorang. Beg ni dia charge 15. Duduk. Bagus lah tempat rokok. Matikan asap rokok tu bang. Ada bekas. Dia orang tak buang merata. Okey, kita ambil udara panas sekejap. Terlalu sejuk kat sini. Okey, ni bas kita akan cross border nanti. Sekarang kita masih berada di Thailand dan bas ni menuju ke Hua Sai, PDR Laos. PDR, People Democratic Republic Laos. Okey, orang dah ada, orang menunggu dah hampir separuh bas, tapi bas ni tak jalan lagi. Mungkin ditunggu sampai orang penuh kot. Okey, kita baru meninggalkan bangunan custom. Bangunan immigration, immigration. Tapi kenapa jadi custom? Okey, dalam 10 minit jugalah tunggu. 10.43 tolak. Jadi kita sampai dalam 10.30 hampir 15 minit juga lah. Jambatan yang sedang kami rentasi ini adalah jambatan persahabatan keempat di antara negara Laos dan Thailand. Memandangkan Sungai Mekong ni juga menjadi sempadan negara di kawasan-kawasan tertentu, jadi banyak lagi jambatan persahabatan lain yang telah dibina bagi melancarkan perhubungan dua negara ini. Ini lokasi bagi 6 jambatan persahabatan yang rasmi. Jambatan ke-6 masih dalam pembinaan. Immigration tak sampai 5 minit pun. Have the paper 100 like this, right? 130. Okay, thank you. Kayu with 2 juta. So Laos ni dekat immigration dia dibagikan form ni lah. Jadi kita kena isi dululah. Kita tak perlukan visa. Okey, ni harga dia. Transportation fare untuk slow boat Hua Sai tu Luar Prabang 400 kip. Dibaca pukul 9 pagi dah habis. Di luar immigration Hua Sai tadi hanya ada kenderaan macam ni je. Mereka panggil Sontau, sejenis truk pickup yang diubah suai untuk membawa penumpang. Jarak dari immigration ke Pekan Hua Sai dalam 11 km yang mengambil masa lebih kurang 20 minit. Okey guys, kita sampai dekat Pekan Hua Sai ni. Tadi tuk-tuk hentikan kita kat situ. Jadi kita terus cari guest house berdekatan kat sini. So ini yang nampak macam comfortable sikit sampai di guest house. Ini boleh ambil lah nombor telefon siapa nak. Kat sini pun ada servis buat tiket, bus tiket, train tiket. Ni bilik kita dekat Hua Sai. RM80 satu malam. 3 bed. Tak ada TV Tak ada. Aircon ada. Buat cas satu je. Towel ada. Ni banyak ni cas ni. Tengok bilik air. Minum satu. Okey, ada water heater. Selesa lah bilik air besar. Ayah, sejuk. Sejuk. Ada air mineral. Kita duduk dekat Tree Junction. Tree Junction. Nanti petang, kejap lagi kita keluar jalan-jalan. Kawasan ni tak ada Muslim, jom kita jalan dulu. Kat sana ada ATM. Kita tengoklah apa yang ada kat pekan ni. Sangat berdebu. Okey, depan
Depan hotel kita ni ada kedai runcit. Tak beli SIM card kat sini. Ini harga dia One. Tarik paling murah lah. Unit 10 15 gig 10 hari. 100 gig lebih kurang RM20. Ini ada halal lah. Halal Thailand. Okay. Okay, kita cari dekat Google. Ada satu kedai vegetarian. Kita nak pergi cari nasi kat sana. Oh, ada juga kopi. Oh, buah-buah. Air buah, air jus. Sawadi, Kancana Restaurant. Oh no. No. Nak beli bento. Jom. Breakfast food vegetarian. Oh, Kancana. Inilah Kancana. Chicken curry, chicken tofu, fried rice, fried noodle, fried chicken, ham cheese. Nak breakfast? Bayarlah beli. Dah udah guna apa? Jom. Okay, kita tak jadilah kedai veggie tadi sebab dia ada masak babi juga. Ni halal ni. Caca. Mesti yang kedai dia cabut slipper pun slipper ni. Ini roti cari yang halal-halal, biskut ke. Ni ada Maggi. Tak tahu. Kena sambut kan. 15 darab 0.23 darab. Tak ada roti. Ni biskut Malaysia ni. Wah, biskut Hudson pun ada leh. Lupa nak beli air 3 in 1. Nak ni biskut gula. Boleh lah ambil lah satu. 25,000. Ni Coco Crunch ni. Coco Crunch. Milo ada halal Thailand. Ni Julius Malaysia. Halal Malaysia. Apa tu? Biskut apa? Tong Garden. Halal Malaysia. Biskut Roma Indonesia. Do you have egg? Chicken egg? No. Where can I find the egg? In the shop in the corner. Oh, in the corner. Oh, okay. Jom. Dah, jom. Sadik bayar. Do you sell egg? Chicken egg? Oh, okay. How many egg you want? 3 pieces. 3. Okay, sekarang pukul 3.12 petang waktu Laos, waktu lokal tadi kita dah jalan dekat kedai-kedai sekitar ni. Walaupun kedai vegetarian pun dia ada jual lauk yang tak halal lah. Jadi kita cancel lah walaupun nak beli nasi. Balik hotel, kita beli telur je 3 biji. Dah tak ada heater, tak ada apa. Jadi 3 kali rendam air panas lah. So telur dia macam ni lah, tak berapa keras. Tapi okey lah. Masukkan dalam Maggi yang kita bawa. Dia bekas ni pun kita bawa sendiri. 2 orang ni hantu Maggi curry. Okay, ini Maggi perisa ayam. Selamat menjamu selera. Jemput tengok ya. Kemenangan dari tingkat 2. Okay, dekat belakang ni kita boleh nampak Sungai Mekong. Sekarang matahari tengah terbenam. Belakang guest house ni ada Sungai Mekong. Mungkin ada jalan pergi ke sungai. Kita naik ke tingkat 3 pula. Ini pemandangan di tingkat paling atas. Ada ruangan rehat kat sini. Kita boleh nampak view pekan ni dari atas. Bawah tu ada Girl Creek nampaknya. Sebab homestay ni, guest house ni dekat simpang 3.
dia agak sibuk lah kawasan ni. Jom kita tengok view Sungai Mekong dari aras 3. Okay, pemandangan dari aras 3. Oh, nampak ada orang jalan kaki di tepi sungai. Okay, sekarang kita akan pergi jalan-jalan sekitar Pekan Huasai ni. Ini ruangan receptionist tadi. Kawasan ni banyak foreigner. Tambah sibuk. Sekarang pukul 5.52. Hampir waktu maghrib. Kalau dekat Malaysia dah pukul 6.52 lah. Saja nak tengok jalan-jalan hingga ke tempat naik bot esok. JT tu kalau ikutkan dalam maps ni dalam 1 kilometer. Jadi kita tengok lah berapa jauh. Okay, kat sini driver dia left hand side, tak macam Malaysia. Malaysia right hand side. Ini ada seorang Mak Saleh jalan kaki, mungkin dari Slowboat ini JT. Kalau yang dari Luang Prabang ke sini, anggaran waktu macam ni lah sampai. Kalau kita daripada sini pergi ke Luang Prabang, daripada Huasai ke Luang Prabang pun anggaran dalam waktu macam ni jugalah sampai ke destinasi. Okay, tengok naik jambatan. Cuaca dia macam sama kat Malaysia lah. Rumput-rumput, pokok-pokok pisang, lembu, lebih kurang. Cuma kat sini kawasan agak tinggi, macam Cameron Highland kot. Jadi dia lebih sejuk. Ramai juga jalan kaki. Kita test dulu. Kalau tak jauh esok boleh cuba jalan kaki. Tepi jalan ada kedai. Ini runcit. Penat juga tapi 1 kilometer je. Ini aku berpakai sekolah je ni. From JT? You are from JT? From the JT? From Slowboat? No. Oh. Tadi tak tahu warga negara apa. Tapi dekat sini dia punya hotel atau kedai runcit apa yang kira frontliner lah untuk face dengan turis. Setakat ni yang jumpa semua boleh cakap English lah. Better daripada reception dekat Chiang Mai hari tu. Okey, lagi 500 meter. Tengok bulan pun dah keluar. Dah hampir waktu maghrib. Maghrib kat sini masuk pukul 6. Pukul 6 lebih sikit lah. Sekarang dah pukul 6. Tengok Mak Saleh seorang lagi ni, siap tolak anak dia naik stroller. Jauh jalan kaki. Mak dia memang dah tak ada transport tang ni, ataupun dia orang nak jimat. Pelot. Kena kejang angin tu. Tiba-tiba dia datang dekat. Nasib baik aunty tu tolong halau. Bahaya juga ni pagi nak jalan. Berdebar kena kejang angin ni. Dia bukan kejar, dia datang nak bergesek. Ni ada kafe ya. Macam jual air boba, ais kepal. Oh, ada jual sardin lah. Sardin. Oh, ada halal Thailand. Boleh beli. Yeah. Kat sini banyak barang dia import daripada Thailand. Jadi majoritinya halal lah kalau dari Thailand. Kena baca lah, tengok logo dia.
Ada juga biskut daripada Malaysia, Julis dengan Hakseng. Daripada Indonesia, Oreo. Roma, aku tak silap Roma tadi. Ada juga kat sini ATM pun ada. ATM kat sini charge dia lebih murah berbanding Thailand. Kalau Thailand sekali transaksi dia charge 220 baht, lebih kurang RM30. Sekali transaksi RM30. Tapi kalau kat sini sekali transaksi dia charge RM4 saja. Lebih jimat lah. Okey, dah nampak dah ni. Boleh cuba masuk kat sini. Next tunjuk masuk ke kiri. Okay, kita see how. Kalau jalan seorang-seorang okey lah. Tapi kalau dengan budak-budak ni bawa beg, anjing lagi, nanti tanya tuk-tuk berapa harga dia charge. Ada motorbike, car for rent. Kalau ada bicycle for rent pun best juga ni. Jeti dah sampai. Banyak jual ais blend kat sini. Tengok kat situ nampak sebut-sebut colourful. Perempuan pun buat kerja berat dah. Oh tu bot tiket ke Luang Prabang. Dah habuk dah. Ni slow boat ticket office. Huasai Park Bank, Luang Prabang. Ni bot yang kita akan naik esok. Oh ada ferry 3 tingkat. Panjang sambut dia. Hello. Hello. Okay, pemandangan jeti Huasai slow boat. Jeti slow boat Huasai. Ni Sungai Mekong. Ada burung terbang kat sana. Ada berbatu-batu kat sini. Panjang juga lah boat dia. Boat tu mesti eksklusif tu. Siap meja ada berlapik lagi. Okay, kita tengok office dia. Apa cerita? Custom department, checkpoint. Oh, ni barang-barang yang tak boleh bawa masuk. Pesticide ban in Laos. Okay, itu harga tiket. Line up list. Okay, slow boat lift at 9. Price sampai Park Bank saja 200. Sampai Luar Prabang 400 sikit. Sama lah dengan harga ejen tu jual. Hello. Hello, Sapadi. Sawadi. Welcome to Laos. Malaysia. Malaysia. Ani Lao. Tokok. Tomorrow? Semula boat tomorrow. Close. Follow. Oh, tomorrow. Oh, okay. There is some view. เต็มที่เลย Take photo. นั่งชมวิวถ่ายเต็มที่เลยนะ Okay. Boat baru sampai. Boat dah sampai. Seorang je dia punya passenger. Ha? Oh, duduk sini. Dia suruh duduk pula. Dia target. Target. Go. Can go to bus. Walk. Duduk gerak. Okay. I walk first. Okay, see you tomorrow. Thank you. Apa dia capมือกัน Okay. Capมือกัน Capมือ Apa tu? ฮักเพลงกันเอาอยู่ประตูจับมือ No. ตึ๊บตึ๊บ เพลงกันเดี๋ยวไป Okay. Good. Okay, kita berjalan menyusul. Alamak, ada anjing lagi lah. Aduh, lemah betul lah ada anjing ni.
Okay, petang-petang ramai juga penduduk dia lepak-lepak kat tepi sungai. Dia ada walkway macam ni. Selesa lah untuk exercise, beriadah. Sorry, take the dog. Hai, mani hai. Okay, thank you. Banyak tu anjing kat sini. Boleh naik ke kat sana? Tengok sekejap. Okay, ada kedai jual tadi 20,000 kip roti made in Thailand. Cuba rasa ni, kalau okey boleh beli lagi. Okay, dah nak sampai ke hotel. Okay, pemandangan Pekan Huaisai ni pada waktu malam, pukul 9 malam. Siang tadi kita dah lalu bahagian sana ke JT, so untuk malam ni kita lalu bahagian ni pula. Sebelah kanan tengok apa yang ada. Kita tahu tempat yang ramai foreigner, ramai lah yang stay up. Minum bir, sis blank. Kebanyakan hostel kat sini dia buat laundry, money exchange. Tak ada buah, nak beli tak buah? Bawa esok. Laju lah bawa, jangan sempil. Okay, ini antara produk Malaysia yang ada dekat pekan ni. Watai, Hapsan, Julis. Ini Indonesia, ni Manci. Ada halal Malaysia. Biskut banyak lah. My biskut halal Malaysia. Ni pun halal juga. Banyak juga produk halal, tapi biskut-biskut je lah. Ni Thailand. Thailand ada produk halal tak? Ada halal Thailand. Ni nabati. Kita beli jajan untuk esok. Berapa sebuah? Mana? Mesti. Okay, kita dah beli jajan dan kita dah beli buah untuk bekalan naik boat esok. Okay, ni yang kita beli tadi. Semua sekali RM26. Mahal ke murah? Sekian dulu vlog kali ini. Pesanan untuk rakan muslim yang hendak lalu di rute yang sama seperti kami, bolehlah bawa bekalan makanan segera atau makanan tot sendiri. Kalau rajin, boleh juga bawa periuk mini. Sehingga kita berjumpa lagi. Till then, layan dulu teaser for the next video. Jangan lupa subscribe, komen dan tekan butang notification. Bye bye and good night.